Kenapa tak naik kapal terbang? Kalau naik kapal terbang pergi ke mana? Sebab kita nak memecah kepungan lautan. Gini tuan-tuan, dia macam tu saya jawab lah. Saya tak anggap soalan tu soalan bodoh. Saya anggap soalan tu memerlukan penjelasan gini. Kalau naik kapal terbang, macam mana nak masuk jalan laut? Kalau kita turun di Mesir, Mesir tak benarkan kita lepas daripada pelabuhan dia. Kerana Mesir mahu menjaga hubungan jalan darat. Dia tak boleh masuk makanan truk melalui jalan darat walaupun tak banyak. Di mana Israel bersetuju sejak 27 hari bulan Julai. Mesir dibenarkan membawa masuk makanan daripada truk jalan darat. Walaupun puratanya 80 truk sehari. 48 tan satu truk. Kemampuan dia adalah memberi makan sekurang-kurangnya setengah pinggan. Setengah dia tak satu, setengah pinggan sekali kepada 2.3 juta rakyat Israel. Rakyat Palestin, rakyat Gaza. Jadi kalau tuan-tuan cakap macam pergi naik kapal terbang lepas tu, turun di mana? Di Malaysia kita naik kapal terbang lah. Bukan saya belayar daripada Pulau Pinang, daripada Kuala Kedah, daripada Dungun, daripada Marang, daripada mana? Kita datang ke pelabuhan-pelabuhan yang ada aktivis Eropah telah pun menyediakan. Flotilla ni kalau tuan-tuan tanya naik kapal terbang bila, tuan-tuan tak beranak lagi pun orang dah buat flotilla ni 2008. Yang tanya tu tentu BBNU lah. 2008 orang dah bergerak flotilla. Flotilla ni dah ada sejarah syahid dah pun. 10 orang syahid flotilla pada serangan flotilla tahun 2010 apabila Fred Mabi Maibara bergerak daripada Turki. Jika tanya soalan kenapa naik kapal terbang, saya bukan pergi Bali. Bukan semua benda boleh sebab tu dia kata flotilla ni lah satu jalan orang awam. Sebab dia ada lautan antarabangsa yang tidak bernegara. Ingat kenapa pilih jalan lautan? Lautan adalah jalan ada dipanggil dalam perundangan antarabangsa, lautan antarabangsa. Jadi kapal boleh pakai mengikut perundangan kapal. Kalau kita masuk jalan darat, kita lalu negara orang. Orang bagi ke orang tak bagi, tak boleh. Kalau kita nak bawa makanan pula turun dengan ruangan udara, siapa nak bagi kita kapal terbang? Berapa banyak duit kita ada? Kita jual tanah semua pun tak mampu nak beli kapal terbang mainan je. Jadi nak beli kapal terbang pula untuk turunkan kapal terbang bantuan makanan ni. Kita nak kena ada sekurang-kurangnya yang berskala besar. Kita kena ada kemahiran, kena minta pula ruang udara minta lagi pada negara. Sebab tu tak boleh tembak kalau kapal terbang tu lalu ruang udara dia dengan ancaman kapal terbang ini adalah membawa bom. Jadi yang munasabah dia tu untuk kita orang awam ni bergeraklah melalui jalan lautan. Dan pergerakan ni pula tuan-tuan kena faham. Tiap kali masuk saya kena cerita dekat tuan-tuan. Ini adalah perjalanan untuk menyatakan kepada rakyat Palestin, penduduk yang bertaraf rakyat biasa di seluruh dunia. Flotilla ni ada 50 negara. 44 dan naik 50 negara. Menyokong rakyat Palestin. Jadi kena faham lah, janganlah tanya soalan mudah macam tuan-tuan biasa. Dapat duit mak ayah gadai tanah ke, pajak kereta ke, pinjam alung ke, naik kapal terbang pergi Bali, pergi Anyai. Dia tak semudah itu. Ini adalah konsep berjuang dengan tanpa senjata oleh kalangan masyarakat awam. Jadi masyarakat awam di seluruh dunia nak bagi tahu kepada orang Palestin, kami sedang berlayar menuju kamu walaupun kami ada dalam bahaya. Kerana kami tahu bahaya yang kamu tanggung di bawah rejim Zionis adalah jauh lebih berat. Jadi kena faham konsep tu.